Brake dah siap. Hari ni kita masuk tempat cap pula. Kereta ni asal dia datang upgrade brake. Brake besar belakang. Asal dia drum belakang masuk disc. Lepas tu yang depan dia pasang four port juga, nampak penuh. Dah halang-halang tu, dia tahu sini ada buat cat. Dia hantar suruh buat cat sekali. Cat pula dia pilih bukan biasa. Dia ambil Aika punya. Lepas tu set Aika lah. Jom kita tengok. Sekarang ni kita dah boleh buat cat kereta. Pasang brake, upgrade brake. Ni barang yang dia ambil lah. Full set Aika. Cat Aika. Clear Aika. Warna Galaxy Blue. Galaxy Blue Black. Ni sebelum cat lah. Sebelum cat. Ada siapa-siapa yang nak mengecat, nak tukar bushing, nak upgrade brake, nak hantar satu tempat je, tak perlu nak hantar ke mana-mana lagi, dekat Lan Engineering boleh buat. Hantar je kereta. Selalu cat hantar tempat lain, lower arm hantar tempat lain. Hari ni satu tempat sahaja. 0173487006. Kita tengok hasil dia selepas buat. Jangan lupa like, follow dan share. Ikut video saya. Ni step part 1 lah. Dia baru buka part-part dia. Tengah buka. Gosok semen. Kita tunggu hasil selepas siap nanti. Brake dah siap. Hari ni kita masuk tempat cap pula. Kereta ni asal dia datang upgrade brake. Brake besar belakang. Asal dia drum belakang masuk disc. Lepas tu yang depan dia pasang four port juga, nampak penuh. Dah halang-halang tu, dia tahu sini ada buat cat. Dia hantar suruh buat cat sekali. Cat pula dia pilih bukan biasa. Dia ambil Aika punya. Lepas tu set Aika lah. Jom kita tengok. Sekarang ni kita dah boleh buat cat kereta. Pasang brake, upgrade brake. Ni barang yang dia ambil lah. Full set Aika. Cat Aika. Clear Aika. Warna Galaxy Blue. Galaxy Blue Black. Ni sebelum cat lah. Sebelum cat. Ada siapa-siapa yang nak mengecat, nak tukar bushing, nak upgrade brake, nak hantar satu tempat je, tak perlu nak hantar ke mana-mana lagi, dekat Lan Engineering boleh buat. Hantar je kereta. Selalu cat hantar tempat lain, lower arm hantar tempat lain. Hari ni satu tempat sahaja. 0173487006. Kita tengok hasil dia selepas buat. Jangan lupa like, follow dan share. Ikut video saya. Ni step part 1 lah. Dia baru buka part-part dia. Tengah buka. Gosok semen. Kita tunggu hasil selepas siap nanti.